dengan apa yang berlaku. Kita sejuk-sejukkan keadaan dulu dengan apa yang berlaku kan. Banyak betul berlaku dalam keluarga kita ni. Barulah keluarga kan. Macam-macam yang berlaku barulah keluarga. Macam cuaca panas sungguh hari ni. Baru habis baca penat nak faham. Tak apa, yang macam tak nak jumpakan handphone stand tu, beli baru kak. Ikma ajak Kak AZ tadi. Ikma cakap Kak AZ dekat Pening mana nak cari stand handphone lah. Ikma ingatkan Pening ni dia tak ada apa-apa sangat. Rupanya Pening dah macam seakan-akan JB dan nak seakan-akan KL dah pun. Jadinya Ikmal carilah tadi, ada rupanya. Ikmal punya stand ni Ikmal beli 2 terus. Apa ni, Aiman tengah dulu pasar Rafael. Buat apa kopiah belakang sangat? Saja je, kopiah belakang sikit tak boleh ke? Rupanya Pening okey lah. Dia macam nak dekat-dekat KL lah, macam tu dia punya tu. Macam-macam ada. Ketua Mai tak abang, insyaAllah nanti apa-apa nanti kalau Ikmal nak mai Pening lagi, Ikmal bagi tahu. Macam tu. Tapi next time Ikmal rasa kalau Ikmal nak mai Pening, Ikmal nak naik kereta api pula rasa. Siapa ni fikir apa dia? Aiman gelak Kamal. Cuba akak try dia lulukan anak dia pula macam mana? Cuba try dia lulu. Kashif. Nampak pelik Mal. Okey, jap. Ikmal kurangkan pelik dia, sabar. Cerita dia lagu ni. Okey. Gini okey dah. Cerita dia lagu ni okey dah. Kashif, gini okey dah Kashif. Ya. Ketua dapat melawat Kak Ja. Alhamdulillah, Ikmal dapat. Dengan Ibu Ikmal pun dapat. Dengan Ilham pun dapat tengok. Waktu Ikmal datang, ada ibu sekali. Ibu cakap, Ja, Kak sampai ni jam. Macam tu Kak sampai. Ikmal pun ada. Ikmal kirim salam. Lepas tu Aiman kirim salam. Semua kirim salam. Dia bergerak Kak. Kaki bergerak. Kaki Kak Ja bergerak waktu tu. Lepas tu Ikmal cakap, Kak Ja, Ikmal datang. Macam tu. Tak tahu nak cakap macam mana lah. Tapi ibu Ikmal cakap macam tu, dia bergerak. Jadinya begitulah. Macam tu. Alhamdulillah. Dapatlah juganya. Macam tu. Hajat ibu Ikmal pun dapatlah pergi tengok dia. Macam tu. Sebab Ikmal datang awal sikit daripada orang. Sikit. Untuk yang ada dekat situ, YTJT. Macam tu. Untuk yang ada, tadi ada Kak Pinat, ada Kak Tengku Aini, ada Kak apa tadi macam tu. Terima kasih lah ya teman ibu Ikmal sekali. Terima kasih sangat. Kak Pinat semua. Awal sikit je. Okay. Untuk yang ada YTJT. Dah tahu ke Komta? Tak tahu. Ikmal tak tahu. Kena serbu. Alhamdulillah tak kena serbu. Sebab mai awal sikit kan, macam tu. Jadi tak ada serbu-serbu dah. Alhamdulillah semua memahami. Jerung semua memahami. Tak ada serbu-serbu. Alhamdulillah. Tak adanya orang datang ke rumah apa semua, tak ada. Dia macam okey saja, lancar saja. Nyanyilah sikit. Boleh cakap utara terus. Ya, makan durian utara, boleh cakap utara lah. Kawan pula dengan Kak Az Pemurah. Mana tak boleh cakap utaranya? Kemain dia cakap utara. Dah tadi pergi Sunway Carnival Mall, pergi beli stand. Pening utara ni, siap bunyi Pening, siap bunyi Kedah. Hang diam. Okey. Okey. Terima kasih kepada yang sudi teman Ibu Ikmal tadi, Ilham. Terima kasih semua untuk akak-akak yang teman tadi. Terima kasih semua dimewahkan rezeki, dipermudah segala urusan. Okey. Hai Ketua. Pesan buat. Cuma tak pergi balik pulau je tadi sebab tak sempat kan. Kita datang ni nak melawat, nak menziarah je. Kak Rus, terima kasih Kak Rus.
Asal ada bunyi diamlah Kak Yu Junging. Dia buruk-burukkan aku. Bila majlis ni sweet sangatlah korang. Malam insya-Allah dipermudahkan doa-doa. Ibu terus balik kontak ke tak? Tak ada. Abang Iren terima kasih. Ibu tak balik lagi. Ibu rehat dulu. Ilham pun rehat dulu. Besok baru balik. Esok Ikmal 6.30 dah kena keluar rumah. Ada syuting besok. Syuting besok. Pagi. Call time pagi. Esok orang kerja. Jadinya kena keluar awal. Ya Allah, Titi terima kasih. Besok ada syuting pagi. Esok ada syuting untuk satu brand. Katanya nak guna muka Ikmal dekat Watson. Ini berita baik Ikmal nak sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, katanya nak guna muka Ikmal ni masuk Watson. Nanti kalau pergi tengok Watson tu, tengok muka Ikmal lagu ni tu, bolehlah selpiak-selpiak. Ya? Besok ada syuting. Jadinya Alhamdulillah, nanti kalau pergi Watson ke apa tengok muka Ikmal nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bolehlah. Tahniah ketua. Piu piu. Kak Faiza, terima kasih Kak Faiza. Cakap biasa Mal. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Nak cakap utara. Tahniah. Apa-apa pun. Kak, terima kasih Kak bagi gift Kak. Apa pun Kak. Ikmal aware dengan apa yang berlaku. Ikmal dengan Maksud tak ada apa-apa. Ikmal dengan Ukhuwah tak ada apa-apa. Alhamdulillah tak ada apa. Kesalahfahaman saja. Tadi kita orang dah clean the air. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Untuk yang tanya, semua okey. Alhamdulillah dah tanya. Kita dah selesaikan apa semua. Ikmal hormat Maksud dan yang lain-lain. Tak ada apa-apa masalah dah. Okey. Dan untuk yang sedang berlaku sekarang, Ikmal terpaksa untuk tutup komen dulu, untuk redakan dulu. Ikmal tahu akak-akak semua jelah penat kerja kan, masing-masing penat kerja. Lepas tu stres kan, lepas tu buka pula Telegram. Jadinya Ikmal tutupkan dulu. Mungkin ada yang suruh buka, tapi Ikmal harap faham dulu untuk kita slow down sikit. Macam tu, okey? Ketua Liron Hindu cakap dengan Liron tak apalah. Tak apa, faham je. Tahu? Nanti Ikmal buka ya. Kita tutup dia bagi sejuk dulu, bagi fikir rasional dulu kan. Sabar dulu, nanti Kemal buka nanti baru chat balik. Okey? Kak Miko rindu Leron macam mana? Sabar, bagi Kemal nyanyi dulu, lepas tu kita add Leron. Lepas tu akak tengoklah muka Leron tu puas-puas. Akak sabar sekejap. Kemal nak try nyanyi sabar. Akak sabar dulu. Nanti akak tengoklah muka Leron tu puas-puas. Akak tengoklah lubang hidung dia puas-puas. Puas lah kak. Faham je. Kemal ni faham je. Yelah, kita tak fikir lama kan dah turun Liga A2 dah. Dah turun di Liga A2. Semua Kemal tak perasan orang yang beritahu. Tak perasan ni Kemal. Liron dulu baru nyanyi. Adakah akak macam nak utamakan Liron daripada Kemal nyanyi tak sedap ni? Kak Miko tak sabar. Untuk apa yang sedang berlaku, Ikmal harap dapat diselesaikan dengan baik. Macam tu. Sebab itu masalah yang internal antara yang akak dan akak kan. Ikmal tak nak ganggu. Apa-apa pun Ikmal dan Mem harap dapat diselesaikan. Ikmal jangan serik dengan akak. Tak serik kak. Ikmal rasa macam family sangat. Tak tahu, dia rasa macam family. Gitu dia macam family tu. Yelah, ada ke family yang tak bergaduh, tak bertelagak macam tu. Tapi tak apa. Nampaklah kita punya keharmonian tu. Nampaklah dia punya harmoni tu. Kutu nampak, ya nampaklah. Macam seram tu. Dia lain sikit lah kalau dia harmoni lagu tu kan. Tapi dia macam nampak lah sikit. Dia cara tu berhubung minor dia. Lagu minor ni kan. Seru no. Ya, mula-mula tu macam okey lagi. Lepas tu sampai pula ada gunung berapi. Lempar pula batu gunung berapi meledak. Aku macam
Tak apalah. Selesai lah dulu. Cool down dulu. Kita nyanyi dulu. Utara belah Kok Diang. Furishikiru ame no naka o ashibaya ni tori sugita夏に日の稲妻のよう儚く消えた二人の恋あれほど激しく燃えた Ingat lagu Utara Bukan lagu Utara lah今は灰色なリバイバルMalah aku nak kena kutuk kan. Bukan lagu Utara, lagu Jepun. Lagu Jepun. Mana lagu Utara ni? Lagu Ribai Baru. Malah aku nyanyi akan kutuk kan. Nyanyi apa dia? Sekejap Aku mana try dengar ni sekejap Sekejap Kai Taman Ikmal sekejap Ikmal nak ni Ikmal nak fasihkan lirik dia Sekejap je Kejap giliran Come on tonight We say good to 지겨봐 디루리 Kejap je Kak, kejap 이건 시작 I feel arenas Shout my name 난 Korea에서 Ibiza까지 flow Set the trends 이미 연수 위야 New EP made on Apple fresh out the freezer Get a taste 내 본색을 감추고 자세는 low-key 뺏기면 백 빠짐없이 또 속지 한 번쯤 보이니 착한 목덜미 단숨에 we bite it like Got me on tonight We outside 그저 지켜봐 눈을 떠 어둠 속에서 들으려 Oh yeah Tirori When I'm walking like a bear Hikmat tengah cari idea Tirori 희리송이 쌓여해 yeah. I be on the new shit 나머진 다 무시해 You know I'm the blue Bibik Rafael I be on the new shit On some new shit 시크한 건 못해 Check the label it's black I pull up 네 앞에 눈 감지마 too fast okay Hikmat tengah cari idea Apa benda lagi nak buat dengan lagu ni 나면 it's like you 대화는 사지 대화의 공간을 쉽게 받아가라지 절대적이야 supreme You crave it like a fiend 명분이 필요해 give me that
Cause we on tonight. We outside. 그저 지켜봐. 눈을 떠. 어둠 속에서 turn it up. All the way up. 띠로리. When I'm walking like a thug. Like a thug. 띠로리. Hear the song inside your head. Your head. I be on the new shit. 나머진 너무 shit. You know I'm the blueprint. I be on the new Video dia Mika. on some new shit. 머릿속을 예뻐지는 멜로디. 상상만 해도 너에겐 tragedy. 거리 유지해도 잘 talk to me, talk to me like. Tiruri. Tunggu konten Iqbal. Sabar. Akak tunggu konten Iqbal. Sabar. Saya dah tahu dah nak buat apa. Tiruri. Tiruri. Na 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 na. Okay. Apa ni? Assalamualaikum Kak. Thank you Kak. Tek screen. Utara dah. Sabar jap. Alhamdulillah. Ada ni Lira ni. Mana lah Lira. Nantilah Lira ni. Kek gigi Lira. Kita nyanyi satu lagu betul-betul dulu. Lagu apa Ana ni? Lama tak nyanyi. Lagu apa? Lagu apa? Malay. Nak nyanyi kuat-kuat tak boleh. Ibu ada kat depan tu. Nak nyanyi kuat-kuat tak boleh. Malu. Nyanyi je. Ibu tahu ketua nyanyi. Apa kata Kak Wardah? Kak Wardah nyanyi. Kita nyanyi lagu malu je lah. Nyanyi malu je lah. Tak boleh lagu tu. Lagu ni ya. Lagu biasa je Kak. Lagu slow-slow. Bertemu hanya semalam, ku berkata hanya sepatah, ku
menjadi satu ciptaan, kisah aku, dia dan lagu, jangan dipisahkan. Nak dipikir padukun. Aku menyanyi slow dah ni. Tak adalah kuat-kuat. Thank you Kak Syamimi. Kak Pesona, thank you. Suasana sepi, hanya terdengar kata lagu, lagu teman hati, hanya mimpi. Hanya ini kisah semalam, kisah menjadi satu ciptaan, kisah aku, dia dan lagu, jangan dipisahkan. Kisah aku, dia dan lagu, jangan dipisahkan. Kak Nojo, thank you. Ramai orang nak ikut menyanyi lagu Noha karaoke, tapi karaoke-nya tak ada. Ada tak Melki? Malam-malam Noha, malam-malam Noha. Ada. Ada versi lelaki tak? Malam. Ini perempuan. Masih ingat kau waktu itu, di sana kita berdua menatap bulan melupa dunia. Siapa ni? Ku masih ingat waktu itu, saat kau pergi menjauh, bila seragam memanggil namamu, apa gunanya merayu? Malam-malam aku masih merindu, hari-hari sepi pula mengganggu, bagai ada suara di fikiran, berulang bertanya bila kau pulang. Malam-malam aku terus merindu, hari-hariku di pintu menunggu, bagai ada suara di fikiran, entah tiba bila kau pulang. Ya Albi, ya Ruhi, ya Albi, dalam mimpi berkisah rindu. Ya Albi, ya Ruhi, ya Albi, rindunya berlagu namamu. Wala yawmari wa nasitak ashniya bainana. حياتي مملوءة بحبك وكل خفاء أحس قربك، ما بقدر أعيش من دونك، أرجوك أن أعيش بحضنك. Aku masih merindu, hari-hari sepi pula mengganggu, bagai ada suara di fikiran, berulang bertanya bila kau pulang. Malam-malam aku terus merindu, hari-hariku di pintu menunggu, bagai ada suara di fikiran, entah tiba bila kau pulang. Ya Albi, ya Ruhi, ya Albi, dalam mimpi
berkisah rindu ya Albi ya Ruhi ya Albi, rindunya berlagu namamu ya Albi ya Ruhi ya Albi ya يا حبيبي يا قلبي يا روحي يا قلبي, dalam mimpi berkisah rindu ya qalbi ya ruhi ya qalbi, rindunya berlagu namamu. Tahulah kak bunyi dia apa? Boleh. Ya Allah Kak Nandi, terima kasih. Thank you Kak. Thank you Kak. Memang rezeki selalu Kak. Kak Yo jongat. Kak Yo jongat. Bunyi Kak Wardah boleh tak jangan tegur? Bunyi sendawa. Kak tolong saya Kak nyanyi lagu ni. Ikamal ada satu part yang macam tak boleh nak nyanyi lagu ni. Kak Tengkuk, terima kasih Kak Tengkuk. Tengkuk sakit. Terima kasih Kak. Sekejap esok call time awal kan tak nak rehat ke? Sekejap lah bagilah chance. Sekejap. Bulan sabi yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang. Kata satu lagu. Okey, lepas ni liran. Seni di terang. Aku ni macam mana aku yang terlena ni? Dibuai pelukan dosa. Ingin pulang membalut luka hatimu. Saya hentam Ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu, tak terlintas dendam di bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bola bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Kak, thank you Kak. Gigi, thank you boleh bawa rezeki. Sorry Kak macam tak sedap ke apa. Kau dah thank you. Ingin pulang membalut luka hatimu. Ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu, tak terlintas dendam
di bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Cukup derita sampai di sini. Lagu ni sedap kat lagu ni. Lagu ni sedap kat ni. Biar bila lera tu kejap lagi lah. Thank you Kak Tengkok. Kak Ros, thank you. Di sini betul lah ni. Ni lah. Yang ni betul. Ni lah bau betul. Di sini kasih pernah berbunga, tiada haru, tiada warna. Di sini cinta pernah membara, tanpa bahan dan tanpa apinya. Begini yang ku rasa hidup kita berdua. Di sini langit mendung selalu, tiada cahaya menyinariku. Di sini aku tiada terdaya mengikut kata tanpa bicara. Kerana engkau tahu aku tidak sepadan denganmu. Punch cut kak. Hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabadian yang rela. Pemergianku oh kerana terpaksa demi hidup yang lebih sempurna. Anggaplah kehadiranku hanya satu persinggahan. Aku tidak menjanjikan malaikat impian sebagaimana yang kau harapkan. Kak
Kak boleh tap screen dulu Kak. Tap screen dulu. Boleh punch card dulu. Thank you Kak. Thank you Kak yang bagi gift. Semoga dimewahkan rezeki selalu, dimudahkan segala urusan. Biarlah jauh dari pandangan, daripada dekat penuh siksa. Biar berduka, biar melara, dari sengketa sepanjang masa. Janganlah engkau harap ku menghambakan diri. Nanti kau tahu ertinya sepi, bagaikan pisau menghiris hati. Nanti kau tahu ertinya rindu, bagai tersusuk duri sembilu. Batin akan tersiksa, jasad pasti merana olehnya. Hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabadian yang rela. Pemergianku, oh kerana terpaksa, demi hidup yang lebih sempurna. Anggaplah kehadiranku hanya satu persinggahan. Aku tidak menjanjikan melihat impian sebagaimana yang kau harapkan. Okay, sudah tu. Kak Korina, terima kasih. Kak Nia, Kak Blossom, Kak Aida, Kak terima kasih Kak. Okeylah. Dek, lagu Iklim dek. Iklim, insyaAllah lagu tu Ikmal akan nyanyi pada tahun depan. Ikmal tengah mengumpulkan lagu-lagu yang untuk kita nak nyanyi lagi nanti. Lagu orang kata lagu-lagu baru. Kalau tak macam lagu sama tu. Ustaz ni kan. Bagi Ikmal download dia punya karaoke. Lepas tu kita nyanyi lagu baru. Majuk. Kak tak ngantuk ke? Esok Kak kerja pukul 12 Kak. Tak ngantuk ke? Akak semua tak ngantuk Arab pula. Macam Kak Arya Baik duri pula dah. Kak Arya Badra, terima kasih. Semalam kan Mak Usu kata dia jumpa Mak Usu Ikmal, dia jumpa Kak Arya Badra kan semalam kan. Dekat tempat durian tu. Dia kata bestnya dapat peluk akak kat Jerung ni. Dia kata Kak Arya Badra tu best betul peluk dia. Dia kata aku macam dia cakap excited pula dia dapat peluk-peluk. Ketua Girehat nampak penat. Bolehlah penat sikit, Ikmal nak mandi. Lepas tu besok ada photoshoot. Malam Ikmal ada dinner. Lepas tu dinner dengan ada seorang founder tu. Kita tak tahu lagi dia founder apa, tapi Kak Mira kata dia founder. Jadi macam okay, kita dinner tapi tak tahu kat mana lagi dah. Maksudnya esok Ikmal seharian dekat luar. Jadinya kalau akak tengok Ikmal live kat luar tu, esok Ikmal seharian kat luar. So harian besok kat luar. Ikmal tak tahu apa kejadiannya besok. Esok Ikmal akan buat live kat luar Asalkan ketua N anak take care Ikmal.
Take care Kak Nana, Kak Yun, terima kasih bagi. Ya Allah Kak Nana, banyak betul titi you bagi. Semua bagi you, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bye Leron. Bye, Noah. Bye-bye. Stop. Good night. Bye-bye. No, cannot say goodnight. Right now is a morning right now. Why say goodnight? Morning 12. No, it's a morning. Right now I USA. I live in USA. I don't ask. Yeah, you don't care about me, so you never ask me. You never care about me. You don't care about me. We've been friends about two years already, but you forgot me. I just kidding to say. We just know each other 2 years ago. You know, bro. I just asking you. Okay, I know that. But our feeling like just know each other just now. Is it your problem? What? I mean, our feeling, you know. Our friendship, like just know each other now, not like 2 years ago. Kau goreng You know. apa? Kau goreng apa ni Leron? Yeah, it's your problem because you never care about me. Oh my god, it's not even my responsibility to care about you. Why is not responsible? Bother who? I always care about you. I know you win the event. I go your live stream, send some energy for you. I didn't care about you. Who care? You don't care about me. You never care about me. Yeah, it's just true. Everybody know. Leron family, Leron okay today? He's sick? What? Yeah, I see. Because of you, I see. What? Very sick. I sick very seriously. I don't Leron, believe it, everyone, my right? voice double? No? Leron, No. my voice. No. Oh no, okay. Oh, so how? What should I do? A game? Okay. Yeah. It's okay, right? If I lose, okay, right? If you win me, you don't care about me. If you win me, we broke up. Kalah je lah kak. Kalah. Kalah je. Tap screen je kak. Dia kata kalau kita bagus lah tu. Bagus lah tu. Wow, Leron, oh my god, you're so strong. Wow. Oh my god, Leron brother, you're so strong. No laugh face. Huh? You're not really thinking that, so no need to speak that, okay? Why you not reply me? Kak Zee, ya Allah, Kak Zee. Noah so strong. Kak Zee, kami cakap. Kak Nujin, ya Allah. 小美， Kak tak apa Kak? 有点强。 Kak Nujin tak panggil Kak Nujin. Dia kalah je Kak Nujin. Kita kena merajuk, nanti merajuk pula dah. Oh my god. Oh my god, Leron, oh my god. What should I do? Yeah, your family. Yeah, I know. What should I do? Okay. Yeah. Noah family, you all didn't care about me, I know. Tak, masalah aku ke masalah hang? Ha? Ini masalah Kak Amoy tau. Kak Amoy cantik. Take care of Leron right now. What's wrong with him? I don't even know anything. Hey, Leron, you just remember our second encounter here in TikTok? You don't even remember me. We've been friends 2 always years remember already. you. I always remember you. What's my name? You know always connect us, connect me. Apa We benda know ni, Leron? everybody. You know we know each other 2 years. We never text each other. We Oh, never so you text. want me to text you every day right now? No, every day. You know, sometimes you know. Fighting Leron. I will fighting Noah. No. Faham?
But for me, I will go your room. Wait, there will be energy for you, right? Oh, okay, For you yeah. and you, never time for me. And Kak Kurin, terima kasih Kak Kurin. Kak Kurin tu Kak Ewell, terima kasih. Oh, maksudnya your head look like a peanut. Huh? My head look like peanut. You xiao. You kopiah. Kopiah lah xiao. It's kopiah. It's called kopiah. It's for praying. Prayer. Sorry. You call it peanut? Terima kasih. Oh, you mean Kak Peanut. My fans. Kak Peanut. Oh, Kak Peanut. Eater, Okay. yeah. Okay. What do you think? What do you think about it? Oh my god. Oh, okay, Liran. Okay. You okay today? No, okay. Why you know okay? Because you didn't reply me right now. Okay. Liran, aku reply lah. I text. Hey, if one day I go Malaysia, how to pray with us? How to go? You can give some suggestion or Noah didn't reply me. I reply you already. You didn't reply me. Thank you, Noah. Thank you, Mom. Wait, you Thank see you, Nini. this? I reply already, Liran. Oh my god, Liran. You xiao. Wait, you see this? Huh? We check already here. You see? See? Huh? I reply already. Okay. What should I do now? I also want a one head. You need to send for me. This one? Your head. Yeah. Okay, you come Malaysia, I give you. Okay. Okay, I forgive you. Okay, you come Malaysia, I give you this, okay? Okay. I want Aku bagi kau the kopi. peanut. Okay, nanti aku ajak kau pergi umrah. Peanut powder. Yeah, I give you this peanut head. Okay, ajak kau pergi umrah. 刚刚很像花生，对不对？ Liran, what you do with your hair? It looks so healthy. Because too long, I no have time to haircut, so I use the Tak, Oh, benda how- tu aku tahu. I mean your hair care products. Oh, hair care product. Oh no, I didn't eat. Oh, keep. Weh, Liran, I win. Oh, Yeah, very good. but we okay, right? No, okay. I offline. I don't have a mood to live stream it anymore. What should I do now? What should I do now? Kak Noji, terima kasih Kak Miss, Kak Kuarina, Kak Pesona, Kak Ning Ghazali, Kak Don't Nana, need Kak to Nana, do Kak Umum, Kak anything. Yara, Kak Beres. You just remember, get a one here for me. Okay. Okay. Bye, Liran. Thank you, Noah. Thank you, Noah family. Bye-bye. Kak, dia layan K-drama ke jadi macam tu? Kenapa dia jadi emotional macam tu? Kak, Ikmah chat dia. Ikmah balas. Yang dia kata dia dah datang Malaysia tu. Ya Allah, Kak. Si hantar-hantar stiker lagi dengan dia ni. Ha? Nampak dia? Ha? Pak, okey, dia hantar stiker tiba-tiba. Ikmah hantar stiker. Lepas tu Ikmah balas. Nampak? Ha? Betul. Sajalah dia merajuk. Jarang-jarang sekali Lira merajuk. Sekejap aku nak tengok ke dia tipu aku je ni. Di rumah lah tidur. Ha? Kau nak buat drama Hari ni banyak drama. 就是你温柔的目光，把我照亮。暖我心房。 Tipu lah, dia okey je. Dia bosan kot selalu adik je merajuk. Yo. Kak Nana, sejak bila saya merajuk? Saya ni kurang merajuk, saya tak pernah merajuk. Saya okey je. Periuk gamak ni. Periuk dah. Lama dah tak tengok orang macam tu. Tak, saya tak pernah tengok dia. Putus cinta.
Mana dah tahu kan? Mungkin Kak Amoy lah ni. Adalah tu buat apa-apa. Alah, tak dapat lah tu. Selalu Ikmal je merajuk anak kedua kot. Cuba akak try tanya. Tak payahlah. Akak minta break tadi. Kak nanti Ikmal ada terfikir nak pergi ke Singapura. Ikmal ada terfikir nak pergi Singapura. Tapi tak tahu bila lah. Tapi nak cakap dalam terdekat sangat, tak adalah terdekat sangat. Tapi macam adalah dalam beberapa plan tu nak ke Singapura. Tapi Ikmal nak buat pergi Singapura tu tak lama. Mungkin dah 2-3 hari saja. Ada kerja. Jadinya Ikmal nak datang ke Singapura. Jadi nak tahu Singapura mana tempat tidur yang best. Tempat tidur yang kat bawah pun ada makanan halal gitu. Yang senang nak cari. Singapura. Ya. Singapura. Janganlah pok sangat. Tak payah cakap utara Amal. Teruk sangat bunyinya. Yelah kak. Tak apalah kak. Saya tak payah cakap utara. Saya cakap selatan je. Kampung Bugis. Alhamdulillah. Tidur JB. Tapi ada orang kata kalau tidur JB, lepas tu nak ke Singapura tu dia jam betul ke? Singapura tak guna Singapura. Rumah Kak Syekin tak tidur aku Tak tidur aku. Ada hari Contoh kali Ikmal pergi pagi daripada JB tu pergi 4 pagi 5 pagi dah jam ya. Kalau naik kereta, aduh, jam teruk pula. Kapal terbang takut. Sebab dah lama tak naik kapal terbang, jadi takut dia kapal terbang pula dah. Tu ramai orang pergi kerja. Oh, kereta api ada? Jam border sebab orang masuk kerja. Train yang macam train yang laju tu lah. Naik kereta api. Naik kereta api je lah macam tu. Naik flight mile. Airport dia cantik. Aduh. Train slow. Pukul 9 atau 10 okey. Jom naik kereta api. Kak Ilara, thank you Kak Ilara. Fly better. Takutlah naik. This is JB, takkan tak ada train to Singapore. Tapi kalau tidur di JB tu macam menarik. Kan? Tidur kat JB, lepas tu pergi Singapura. Nanti kemarin tanya Kak Ezek macam mana. Kak Ezek kata dia selalu pergi Singapura, ada kerja tiap-tiap minggu. Berenang. JB murah sikit, berenang je. Oh, boleh berenang, maksudnya memang dia dekat lah. Maksudnya macam naik ferry pun ada Naik ferry ataupun macam boat macam tu ada. Hotel SKS JB tak ada ferry. Ferry tak ada. Ikut second link kurang jam. Akak janganlah gulu-gulukan saya Kak. Saya tahu lah saya tak pernah pergi. Tapi saya betul-betul percaya ni. Jalan kaki pun boleh. Oh, maksudnya kalau kan dia ada jalan. Betul. Yang macam orang naik kereta tu. Means like kalau kita jalan kaki pun boleh lah. Tak ada masalah. Cuma kena bagi pasport je macam tu. Kak Yun, terima kasih. Naik Jurong Mall. Bas pun boleh. Tak boleh. Malah aku tanya. Tak apa. Aku digulu-gulukan ni. Naik JKL Peluk Jauh Village Hotel Bugis dekat Masjid Sultan. Village Hotel Bugis. Village Hotel. Tapi Kak Ezek kata tadi dia selalu tidur kat hotel. Apa benda? Marina. Itu mall lah dia kata. Cantik hotel dia. Tapi kenapa macam seram?
Takutlah tengok hotel dia, Kak. Tak ada hotel lain ke, Kak? Kak Izzat kata tadi dia macam Marina. Macam takutlah. Marina Singapore. Marina Bay Sands Singapore. Apa benda ni? Hotel Alamak, kapet lah pula. Hotel yang tak ada kapet boleh tak? Oh, Marina mahal. Oh ya. Yeah. 2,000 lebih. Tak apalah. Yang tak ada kapet. Ada tak hotel yang tak ada kapet? Dia macam hotel tu okey-okey tapi dia tak guna kapet. Ada tak? Ikut tak boleh akak ada kalau ada kapet. Habuk. Tidur JB je. Ulang JB je mal. Tapi kalau kita daripada JB kita ke Singapore, kena guna pasport jugalah. Betul tak? JB dekat gila. Tidur surau. Lepas tu Ikmal tadi Selin tanya last untuk pergi ke Mexico ataupun tak. Ikmal rasa Ikmal tak pergi kot, Kak. Jelly pergi. Jelly dapat pergi bulan 7. Kak rasa macam mana? Pergi ke tak Mexico tu? Ikmal rasa macam memang kalau pergi dia bagi 5 dalam RM2,000 sebab $500 dapat duit belanja. Tapi kalau tak pergi kita tak dapat lah duit belanja tu. Tapi aku rasa macam tengok banyak berita Mexico tu macam takut lah pula. Kan? Rasa macam takut pula nak pergi. Itu je. Tu je dia bagi. Jadinya Ikmal rasa baik Ikmal fokus benda lain dulu kan. Lepas tu rasanya bulan 8 insya-Allah kalau jadi rasa macam nak ke belah-belah. Adalah nanti ikut. Kalau jadi tak nak cakap lagi sebab tu baru plan. Tak payah flight sendiri kan? Flight sendiri. Kot. Tak lah. Sekejap saya tanya. Tok Selin tanya. So Ikmal apa ni? Mexico tu Ikmal menang. Sekarang Selin nak tanya Ikmal travel allowance. Betul lah kot. Betul. Hotel pun betul, hotel pun sendiri. Tak payahlah. Jadi Ikmal fokus benda lain. Okay. Jelly pergi. Tapi kemarin sebulan 7 ni tu. Ada benda. Jual produk lah ketua. InsyaAllah bulan 7 ni kita dah ada produk yang kita nak keluarkan. Jadi memang nak fokus dengan produk tu. Lepas tu produk tu dia lain daripada yang lain lah. Maksudnya untuk keluaran produk yang bulan 7 ni dia lain daripada lain. Bahaya banyak kira betul. Ikmal tengok dekat TikTok macam-macam ada berlaku kat sana. Fokus kerja di Malaysia je. Betul. Lepas tu nanti baru kita pergi ni kita pergi bercuti Nur. Betul Nur. Untuk 15 hari bulan ni stok dah sampai. Ikmal nak kena sign dekat kotak dalam 2,000 kotak Ikmal akan sign. Lepas tu untuk produk hujung bulan ni 30 hari bulan. Yes. 4,000 kotak. Bukan. Ikmal keluarkan stok 8K last. Sign 2,000 je. Kak Ikmal sign tangan tau, Kak. Bukannya chop, Kak. Kalau chop okey ke pak. Ini sign tangan tau. Apa ni? Cakap nak pergi dah dapat duit cancel last minute. Amboi, panjang akal. So Ikmal
cerita dia macam ni. Yang sampai dah sekarang baru 2,000. Macam tu. Nak dekat-dekat nanti baru sampai yang sebelen-belen-belennya. Faham tak? Jadinya Ikmal tak boleh nak sign semua dalam satu masa. Ikmal try. Ikmal try untuk sign lebih. Okay. Ikmal tak janji semua boleh dapat. 2K tu banyak tau Kak. Selalunya Ikmal sign dengan mem biasanya seorang 100 atau 200 je. Ini 2,000 tau Kak. Ikmal memang buat kerja gila kali. 2,000 sign tangan ya. 2,000. Sign 2K dulu dah sampai lagi 2K. Ya, biasanya 100-200 tau. Hari tu yang untuk PG hari tu pun Ikmal rasa macam ya Allah. Banyaknya. So untuk last kita keluarkan 8K, lepas tu dah tak ada dah. Packaging tu hanya akak saja yang ada dan akak saja yang simpan. Untuk next tu kita keluarkan version yang kedua. Okay. Dapat sign duta pun okey. Dapat sign duta, yalah sign duta. Sign cok pun okey. Boleh tuju perfume ke? Tak. Boleh tuju bukan perfume. Okey, tapi untuk 30 hari bulan ni kita ada produk baru. 30 hari bulan 6, 15 hari bulan ni, dah tak lama ni, last batch lip serum batch 1 kita yang packaging warna coklat tu. Akak selalu tak laki lah akak tengkuk air ni. InsyaAllah kali ni ada. InsyaAllah. So untuk ke Singapura tu, Ikmal akan pergi dengan Kak AZ rasanya. Sebab kita orang ada kerja juga. Ada macam tu. Nanti Ikmal try tanya dia, adakah jadi. Sebab dia kata dia setiap minggu akan ke sana. Jadi ni Ikmal try tanya dia macam mana. Stay JB. Akak selalu jumpailah kami ni. Kat Wardah JB ke? Kat Wardah JB? Kak Miko nak yang sign. Stay JB jimat sikit around 9 pagi. Tak jam sangat kat border tu. Tapi depends juga. And yes, perlu pasport. Nak kena check pula pasport Ikmal ni okey ataupun tak. Kalau Ikmal jadi ke JB, maksudnya Ikmal duduk JB, Ikmal bagi tahu juru-juru JB. Jadinya juru-juru JB kena bentangkan kapet gold. Ikmal tak nak kapet merah. Ikmal nak kapet gold. Kalau ada rezeki, Ikmal dengan mem pula datang nanti, kita orang nak black and gold. Nak dua. Kita tak nak yang merah. Merah dah biasa. Kita nak black and gold. Gitu. Tapi kapet tu tak nak yang ada habuk lah. Ikmal nak yang dah roll kan. Kita tak nak habuk lah. Kak Ain terima kasih. Gitu. Ini untuk yang JB lah. Bila nak masuk ke Singapura tu, dia kena diamond ataupun Luxina punya kapet, tapi atas tu ada Swarovski. Ibak kata Adam kena ada macam APM Monaco punya yang diamond. Okay. Betul faham. Okay, juru Singapura tunggu ya. Tapi betul nak yang ada Swarovski tu. Kita tak nak yang tiba-tiba nak yang Swarovski. Terima kasih kat Jajamu. Tiba-tiba juru Singapura cakap, engkau siapa? Sepak dari kan. Janji ketua pakai suit jerung nanti GJB. Dek mata merah sangat dah tu. Okey lah Kak. Dah 12.30 lah. Okey Kak Ikmal tidur dulu. Terima kasih untuk akak-akak yang bagi gift. Tap like 2.8 juta Kak. Terima kasih. Daily member kita Kak. Terima kasih. Semoga dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Minta maaf kalau kematikan sabar Kak. Aku terima kasih Kak Hana. Terima kasih. Daily nombor 4. Kita punya ranking nombor berapa? Kita punya ranking kita nombor berapa? Popular nombor 2. Alhamdulillah popular juga aku dari dulu ni. Terima kasih Kak. Kak Tengkok terima kasih. Macam mana kita nak tengok level kita? Hang kena sedar diri. Kita level A2. Ya, kita level A2. Sedar diri. Kak terima kasih. Terima kasih, semoga dimewahkan rezeki selalu. InsyaAllah esok kalau Ikmal buat live, Ikmal seharian rasanya esok kat luar. Jadinya Ikmal buat live kat luar. Ikmal tak janjilah esok kalau kita nak nyanyi tu. Terima kasih. Kak Alice terima kasih. Kak Bella terima kasih. Semua terima kasih. Mak Lan terima kasih. Dan terima kasih Kak Firani, terima kasih Nohanani, terima kasih Kak Nanani, Kak Siti Zulaiha, terima kasih Kak Mona Dalil, terima kasih. Kak jangan gaduh Kak jangan gaduh, jangan panas dah, sejuk semua. Saya harap semua dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Okey? Okey, dah okey dah. Kalau okey, janji okey, Kemal open chat.
Kalau tak okey, kau tak nak open chat. Ya Allah, Kak Ros begini. Anjing. Kak Ros bagi anjing, tapi anjing tu pandang depan. Maksudnya? Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Yun, terima kasih Kak Nia, terima kasih. Okay, kita cool je. Okay, kita tutup sebulan. Kak Yujungi, terima kasih. Ya Allah. Terima kasih Kak Hani, terima kasih Jajaki, terima kasih. Okay, kemarin minta diri dulu.